Terima kasih, Mama. Hai korang, morning. Mama Hadis here. Selamat berpuasa 6 kepada mereka yang berpuasa. Mama pun puasa juga, Alhamdulillah. So, ini adalah bekal untuk anak-anak Mama tengah hari tadi. Kami puasakan, jadi anak-anak Mama bekalkan untuk mereka makan dekat sekolah. Tapi kan, bestnya kan selayang ni fresh lagi, segar lagi, memang sedap. Biasanya Mama memang tak suka, tapi ada mak Mama dekat rumah ni, jadi dia suka makan ikan. So Mama masak je lah. Tak sangka sedap korang. Mama tambahkan santan, letakkan buah cekur, pedas-pedas sikit sebab ada cili padi kan. Tak sangka sedap lah pula. Mama sendiri mengakui. Okey, anak-anak jangan ceritalah, of course makan bertambah. Untuk kita yang berpuasa, jangan lupa niat untuk esok. Kalau boleh kita teruskan. Selamat mencuba.